والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. Assalamualaikum warahmatullahi Syirikan semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ومقداره العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masuk bagi salam 5S jangan lupa buat insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Mazila, Aziza, Ami. Okey. Silakan masuk bagi salam ya. Alhamdulillah jawab salam kat tu at least insya-Allah. Bunga Melur, Nur Nur Azian, Abbas, Hafiz Zaiduddin. Okay, insya-Allah yang join. Silakan lalu bagi salam. Walaupun lalu bagi je salam, insya-Allah dapat pahala. Okey. Jom kita teruskan insya-Allah taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa, kita jangan lupa 5S ya. Kak Tun ingatkan balik semula 5S tu apa? 5S tu sahabat-sahabat masuk bagi Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Azimah, tahniah jadi orang yang pertama bagi salam hari ini. Okey, dekat TikTok. Alhamdulillah dan dekat dua-dua lah. Okey. Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahlan wa sahlan Ji. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Lalu pun bagi salam ya. Walaupun lalu sekejap je, tak bercadang untuk duduk lama-lama dengan Kak Tun, cuma nak duduk 5 minit je bagi siapa-siapa bagi salam insya-Allah. Okey. Salam tu kan doa. Kita bagi salam dapat balik 3 doa. Kita doakan 1 kat orang lain, kita dapat 3 balik doa insya-Allah nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamidah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Triple A. Jafauzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Terima kasih apa? Ya, terima kasih hadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Okey, sihat semua hari ni kan? Okey, jangan lupa dah 5S. Yang pertama apa? Yang pertama bagi salam. Ya, bagi salam dan jawab salam. Jawab salam, bagi salam lah. Okey, itu yang pertama. Salam. Nombor kedua, syukur. Say alhamdulillah. Kalau nampak muka Kak Tun kat sini, sekejap lagi kita nak baca Quran. Say alhamdulillah, Allah dah jumpakan. InsyaAllah Allah akan bagi the next nikmat insya-Allah. Siti Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih hadir. Dan jangan lupa selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur dah sampai tempat kerja. Alhamdulillah. Okey, tunaikan amanah yang diberi pada kita sebab Allah tuntut kita tunaikan amanah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ni kita nak sambung pada belum lagi. Sila buat kerja, tak ada masalah. Buka je kat tu ni, dengar sambil buat kerja, tak ada masalah. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah. S yang ketiga apa? S yang ketiga selawat. Lepas selawat buat apa? Dah bagi salam, dah say alhamdulillah, dah mensyukuri apa yang Allah bagi pada kita. Misha Mukhtar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Jangan lupa nah. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita selawat. Lepas selawat kita tap like. Okay, dekat muka buku ni ada kat bawah tu tap love kan. Ketuk-ketuk lah love tu bagi terbang. Dekat muka buku pun ada juga. Dekat muka buku sini. TikTok pun ada juga. Okay. TikTok pun boleh terbang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Siti Salina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Okay, ya. Tekan-tekan tu sampai naik kita punya like kat atas tu kan ada nombor. Kan? Ada nombor kan? Nombor ni penting ni. Penting sebab apa? Kak, betul ke kalau lelaki masuk Islam kena sunnah? Itu soalan yang dah tahu bertanya lagi ke? Kan? Tak payah tanyalah. Dah faham dah kan? Tak payah jawab. Okay?
Okey, Masya Allah. Rohani Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doa yang baik-baik untuk I. Baik untuk you, Alhamdulillah. Untuk saya. Amin. Ya, kita doakan yang terbaik semua. Untuk semua orang. Okay, lepas tu apa? Lepas selawat kita senyum. Senyum macam mana Kak Tu nak tahu sahabat-sahabat senyum? Tu lah ketuklah love tu. Tu senyum lah, happy lah tu, happy. Suka. Senyum. Okay? Lepas senyum, kita share. Okay. Semua tu sahabat-sahabat buat sepanjang Kak Tu buat live. Boleh? Okay. InsyaAllah. Ya. Maybe tak lama lagi akan masuk Islam. Kita doakan. Ya. InsyaAllah. Amin. Okay. Doakan. Kenalkan dia kepada Islam dahulu. InsyaAllah. Okay. Betapa indahnya Islam ini. Dan kita bagilah akhlak yang Islam betul-betul. Okay, tunjukkan Islam kita yang sebenarnya, akhlak Islam tu macam mana dan sebagainya. InsyaAllah ya, orang bukan Islam akan tertarik dengan Islam sebab akhlak kita. Okay. Ya, InsyaAllah lah. Kena buat lagi tu. Sebab tu kita orang Islam kena jaga akhlak kita. Ikut Islam betul-betul, InsyaAllah. Ya. Wallahu alam. Jom. Hari ni kita akan masuk kepada surah Al-Ankabut. Al-Ankabut, InsyaAllah nah. Tahniah, beautiful day. Alhamdulillah. Ya, InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan segala urusannya, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jom kita baca doa dulu. Boleh? Okay, kita baca doa dulu, InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cepat-cepat. 1,000 K. Ya. 1,000 K tu banyak. 1,000 like. Okay, insyaAllah. Okay, kalau dapat 1,000 K, Alhamdulillah. Tak pernah dapat lagi. Okay, Kak Tu tak pernah dapat lagi. Okay, Alhamdulillah. Apa pun, tak ada masalah lah. Itu sampingan je. Okay, sahabat-sahabat nak pahala dakwah, buatlah. Okay, buat yang macam Kak Tu suruh buat tadi tu. InsyaAllah Allah pandang dia sebagai dakwah kita. Simple je dakwah kita, InsyaAllah. Walaupun simple, dia bagi impact yang besar kepada ramai orang, InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, jap ya. Tok kat sini. Mana dia pergi? Kenapa dia pusing sana? Boleh dengar Kak Tun? Walaupun dia pusing sana boleh dengar kan? Okay, boleh InsyaAllah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tertinggal satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita ambil wabarik ala Sayyidina Muhammad dulu tadi tertinggal. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sariyah. Masuk. Okay. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Baik.
kita dah selesai baca doa. Alhamdulillah. Kita nak baca surah Al-Fatihah. Kita nak hadiahkan bacaan kita hari ini kepada semua yang kita sayang, semua yang kita rindu. Kita sayang, kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, ibu ayah kita, pasangan hidup kita, ahli keluarga, sahabat handai, muslimin, muslimat seluruhnya. Semoga kita semua dikurniakan Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat Al-Quran. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah dapat berita mak Abang Ramli jatuh 7, mak mentua AKK meninggal dunia, insya-Allah. Allahu akbar. Semoga Allah ampunkan dosa, ya. Semoga Allah ampunkan dosanya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, kita doakan ya kepada bonda ni. Siapa? Bonda Mak Jang, mak Abang Ramli Gajah 7. Okey, insya-Allah nah. Alhamdulillah, kita doakan semoga Allah ampunkan dosanya, segala dosanya, dan dilapangkan kuburnya, insya-Allah, dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dino, silakan masuk. Kita dah baca Fatihah kan? Dah baca Fatihah. Dan kita baca doa sebelum belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Okay, jom kita baca doa, kita baca kita baca Quran, insya-Allah nah. Kita hadiahkan juga bacaan kita hari ini kepada semua muslimin muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk pada surah Al-Ankabut, ya. Surah Al-Ankabut. Sebelum kita baca, macam biasa kita akan berkenalan dulu dengan surah Al-Ankabut. Sairah binti Osman, mak yang berjiran dengan ustazah. Oh ya ke? Oh, nanti sekejap kita lepas ni kita pergi tengok. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Gajah 7. Saya gajah 11. Ya. Saya gajah 11. Okey. Gajah sebelah pula, gajah 12. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jom kita teruskan. Surah Al-Ankabut hari ini kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Surah Al-Ankabut adalah surah yang ke-29 dalam Al-Quran. Okey. Kita baca dulu nah, nanti kita baca ayat Quran, insya-Allah. Sekejap. Al-Ankabut, buka dulu. Saat ni kan ni dia. Bismillah. Sudah. Ia termasuk antara surah-surah Makiyah. Surah Makiyah maksudnya apa? Surah Makiyah diturun ketika Nabi belum berhijrah. Belum berhijrah ke Madinah. Masih dalam era Mekah. Iaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Al-Ankabut yang bermaksud labah-labah.
kerana ia diambil daripada perumpamaan dalam ayat 41. Perumpamaan yang Allah beri ialah berkenaan dengan labah-labah dalam ayat 41. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Okey, insya-Allah taala, alhamdulillah. Okey, baik. Kandungan utama surah Al-Ankabut. Kandungan utama surah Al-Ankabut. Okey. Sekejap Dengan kata pendahuluan, surah ini dimulai dengan kepentingan jihad atau perjuangan. Itu yang kita perlu sekarang ni kan. Kita ni lembek je semua kan. Malas saja kan. Buat tak semangat je. Cinta dunia saja. Jom kita tengok lah. Kepentingan jihad atau perjuangan. Kemudian dihuraikan pula tentang kisah perjuangan para Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Nuh lalu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Nabi Shu'aib. Dibukakan juga tentang kisah penentangan dari kaum Ad. Dan kaum Thamud dan disindirkan dengan kesombongan Qarun, Fir'aun dan Hamman, iaitu menerangkan bahawa seorang Rasul Allah itu tidaklah akan selalu bertemu jalan mudah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Okey. Tidaklah mudah. Soal-soal iman secara mendalam dan banyak dihuraikan dalam surah ini dan akhir sekali diberikan penghargaan besar bagi para mujahid, para pejuang di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka dapatlah disimpulkan bahawa surah Al-Ankabut ini terkandung pimpinan yang padat tentang iman dan perjuangan. Sebagai satu surah yang diturunkan di Mekah, baginda Nabi SAW telah memberikan pimpinan yang sangat berkesan sejak awal sampailah ke akhir hayat baginda. Subhanallah, Allahu Akbar. Jom kita tunjuk dekat Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama baca, kita sama-sama cuba fahamkan. Kak Tu akan baca maksudnya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Siapa-siapa yang tak faham bahasa Melayu boleh baca dengar bahasa Inggeris tu. Kan, insyaAllah. Sekejap kita besarkan ni dulu. Sila masuk. Jangan lupa share pada yang lain. Kalau tak share rugi. Rugi sebab apa? Rugi sebab bukan nak Kak Tun dapat tu. Masing-masing kan dapat. Okay, bukan Kak Tun seorang. Jom kita tengok Quran. Boleh? Kita tengok Quran ya. Kak Tun share Quran. Alhamdulillah. Kalau dengar Kak Tun jelas, say Alhamdulillah, jelas dengar. Jelas video. Gitulah. Bagitahu. Syah, silakan Syah. Alhamdulillah. Jangan lupa share. Kak Tun nampak kat sini cuma berapa orang je? 7 je share. Tapi tak tahu sahabat-sahabat punya, sebab kita tak tahulah TikTok ni ke handphone Kak Tun ke tak update ke. Kak Tun tak tahu the actual sharing punya number. Tak tahulah kenapa. Wallahualam. Terima kasih Acik Man share, Edino share, alhamdulillah, silakan. Syah share. Jangan lupa share tu sahabat-sahabat punya, bukan Kak Tun punya. Kalau sahabat-sahabat share, sahabat-sahabat tap like, sahabat-sahabat yang punya, bukan saya punya, okey? Okey, dapat pada sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jom sama-sama baca, sama-sama punya. Siapa baca dia dapat, insya-Allah. Boleh nampak Kak Tun celah handphone tu? Celah handphone pun tak apalah ya Kak Tun tu kan. Celah handphone pun boleh lah Kak Tun. Alhamdulillah nampak juga. Kak Tun yang warna apa hari ni? Warna apa hari ni tu? Warna biru. Okay, nampak. Okay, nampak. Hari ni kat yang sebelah tengah-tengah tu warna biru, nampak kan? Nampak. Okay, baik. Alhamdulillah. Cukup Suatu cukup lah tak? Okay. Bismillah. Jelas dan terang. Siti, terima kasih Siti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jom kita semula baca lah. Kita mula baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ayat 1, ayat 2. Surah Al-Ankabut, ya. Alif Lam Mim.
Apa maksud alif lam mim? Alif lam mim. Ya. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Apa maksud terjemahannya? Wallahu alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Okey, baik, jangan terus. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Do people think once they said we believe that they will be left without being put to the test? Kita baca alif lam mim. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kita ngaku kita dah beriman tapi tak pernah kena uji dengan Allah. Gitu cerita. Kita baca kupasan. Tak mau kupasan kat tong, kita baca dalam buku ni insya-Allah. Tajuk dia cerita ni 1 dan 2 ni, apakah orang iman tidak diuji? Okey, kita tanya. Di awal surah Al-Ankabut ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasul utusannya akan diuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya, semua akan diuji. Ya, yang mengaku beriman tu dengan tujuan untuk membezakan antara orang yang benar-benar beriman dan juga mereka yang berdusta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kan? Surah ini diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ni muqatta'ah tadi ya. Alif lam mim, ini huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Dan banyak lagi. Yang mengingatkan kita kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran bukan untuk orang Islam je, seluruh alam. Rahmat seluruh alam. Nabi pun bukan untuk orang Islam je, untuk seluruh alam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huruf-huruf muqatta'ah yang disebutkan di awal surah ini dan juga dari sebahagian surah yang lain, ya, sebahagian surah-surah yang lain, ada 20 lebih surah yang menggunakan 29 tak silap saya, ya. Kalau salah beritahu nah. Nak jatuh, nak jatuh dah. Nak jatuh dah saya punya ni. Dah tak ketat dah dia punya ni. Okey, baik. Huruf-huruf muqatta'ah yang disebut di awal surah ini dan juga dari sebahagian surah-surah yang lain, tujuannya, apa tujuan dia? Tujuannya agar manusia dapat mengumpulkan perhatian terhadap pesanan-pesanan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kan? Dan di antara hikmah dari huruf muqatta'ah ini, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Adalah untuk menguji keimanan hamba-hambanya dan membuktikan bahawa pengetahuan manusia itu terbatas dan menjadikannya sebagai mukjizat yang paling agung sepanjang zaman. Apa dia? Al-Quranul Karim. Kemudian pada ayat yang nombor 2, ia merupakan ayat yang bersifat pertanyaan yang dikenali sebagai istifham. Ya. Istifham inkari, iaitu pertanyaan berisi penyangkaan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman. Siapa mengaku beriman kat sini? Adakah kita beriman? Insya-Allah kita beriman dengan Allah, ya. Kita beriman. Jangan tak mengaku beriman pula. Ya, jangan tak mengaku beriman pula. Okey. Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman bahawa adakah mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mengakui keimanan tersebut tanpa diuji terlebih dahulu? Allah biar je ke? Kita semua diuji tak? Siapa mengaku pernah diuji? Siapa mengaku masih diuji dan masih terus diuji oleh Allah? Mana satu kita? Ataupun tak ada, saya tak ada ujian dalam hidup saya. Gitu. Ada tak? Kalau kita tak nampak apa yang kita ada tu sebagai ujian, tu payah. Kita masih diuji. Ya,
Kita diuji dengan kehendak kita yang tak dapat, tak kabul-kabul. Kan? Keinginan kita yang tak dikabulkan oleh Allah, itu ujian. Dia nak tengok kita sabar ke tak sabar. Betul tak? Walau mungkinlah Allah tak uji kita dengan penyakit yang teruk-teruk, kan? Kemiskinan yang sampai meminta-minta, ataupun kerugian yang selai sepinggang, mungkinlah tak sampai begitu. Ya, tapi yang dapat begitu tu lagi hebat ujian dia. Kan? Masya Allah. Jawapannya sama sekali. Apa dia? Tidak. Sebagaimana firman Allah tadi ayat yang kedua, adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Kan? Dan mereka tidak diuji. Waalaikumsalam halwatuz zarah. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah, ya, jawapannya tidak sekali-kali. Kita semua diuji. Kita mengaku beriman. Orang tak beriman pun kena uji, kan? Allah bagi juga ujian pada mereka. Apalagilah orang beriman, kan? Malah setiap orang yang beriman harus diuji terlebih dahulu. Betul mu kata mu beriman? Kan? Betul mu kata beriman? Allah bagi apa? Allah bagi peraturan-peraturan untuk orang beriman. Buat dulu. Okay? Buat dulu. Ikut dulu perintah Allah ni. Belum cerita uji-ujian lain lagi. Ikut dulu perintah Allah tu yang bukanlah besar sangat. Itu peraturan. Ya, tunjukkan ketaatan kita dalam peraturan yang Allah bagi dalam Al-Quran. Wallahualam. Ikut apa yang Nabi suruh buat. Ikut apa yang Nabi buat. Itu ujian tu pun kita belum penuh lagi. Ya, belum pas lagi, kan? Belum pas lagi. Kan? Belum pas lagi. Bentuk ujian yang mereka tempuh dalam kehidupan mereka adalah seperti perintah untuk berhijrah. Dan ini kita tengok daripada zaman Nabi. Okay? Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan. Berjihad ke jalan Allah. Mengendalikan hawa nafsu. Ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian musibah dan lain-lain. Kita baru dapat ujian ketaatan kepada Allah. Baru itu tak mampu lagi buat pun. Kan? Nak taat kepada Allah pun belum mampu lagi. Apa lagi ujian musibah. Apa nak mengendalikan hawa nafsu. Hijrah, berjihad. Ya. Oh, jauh lagi kita ni, kan? Jauh lagi. Berjihad jauh lagi, jauh lagi. Ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kita tak cakap orang lain, kan? Kak Tun cakap orang Kak Tun sendiri. Kita yang ada kat sinilah. Ya. Wallahualam. Jom teruskan. Justru kita perlu yakin bahawa sebenarnya ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak sediakan buat kita dengan ujian yang diberikan. Tengok balik hidup kita. Tengok balik hidup kita. Selain daripada ujian ketaatan, ujian musibah yang kita dapat. Tengok balik. Ya. Dari kita mula-mula sedar diri kita ni adalah zaitun. Ya. Ataupun arbaniah. Ataupun achievement. Okay, kita sedar saya ni achievement. Saya ni Sariah Saleh. Saya ni Misha Mokhtar. Saya ni Hamid Ahmad Jadi. Petik nama dah. Ya, saya ni Halwatuz Zahra. Kan? Daripada mula-mula kita kenal, kita sedar kita ni siapa, pastinya ada ujian bermula daripada situ. Betul tak? Daripada zaman kanak-kanak lagi ada ujian berkawan. Betul tak? Ujian berkawan. Kawan tak nak kawan dengan kita lah. Cucu saya kata. Dia mengadu dekat atuk dia. Atuk, orang tak nak kawan dengan kita. Kan? Itu ujian dia. Kecil lagi ada ujian, kan? Orang tak nak kawan dengan dia. Kenapa orang tak nak kawan dengan dia? Kita explain lah dengan dia. Ya, mak-mak ni, yang besar-besar ni, explain dah dekat anak tu. Kenapa? Ya, mungkin kita buat begini-begini. Mungkin kita kurang baik. Okay? Tak pandai jaga hati orang. Suka main kasar-kasar. Kena beritahulah kat budak tu. Ya, apa yang menyebabkan mungkin kawan kita tak suka pada kita, supaya dia baiki perangai dia. Wallahualam. Okay. Waalaikumsalam Halwatuz Zahra. Alhamdulillah. Silakan.
Daripada Anas, kita sambung kupasan. Tadi respon aja, reflection saja. Daripada Anas bin Malik, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai dari besarnya bala yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka akan mereka itu diberi dugaan. Kita tengok sekarang ni kan, dalam dunia ni, agak-agak negara mana, orang mana, rakyat mana yang Allah uji seuji-ujinya. Tak payah sebut, nanti kena ban. Ya, kita fikir je lah. Nak sebut kena ubah dia punya ejaan. Okey? Begitu. Nampak tak? Allah sedang mencintai mereka. Allah sedang mencintai mereka. Kita yang tengok ni kesian. Sebenarnya mereka lah yang paling untung. Kita tengok kat luar macam kesian. Mereka untung. Meninggal syahid. Kan? Kita happy meninggal tak tahu lagi. Belum tentu. Okey? Wallahu alam. Oleh sebab itu, barang siapa yang redha dengan ujian yang menimpa, dia akan memperolehi keredaan Allah, dan barang siapa yang tidak, maka padanya kemurkaan Allah. Riwayat At-Tirmizi. Kita duk sirian, menangis, ya, yang meninggal dah menangis, menonggel-nonggel menangis. Kita beria pula. Ya Allah, mereka mencari semua tu. Sebab tu dia orang tak kisah. Sebab tu dia orang masih cakap Alhamdulillah. Walaupun dia orang menangis-menangis, itu biasalah. Perangai manusia ketika diuji, ketika diambil orang tersayang. Tapi adakah mereka tidak redha? Kita belum tentu lagi tahu. Kan? Redha tu di dalam hati. Allahu Akbar. Berapa ramai Allah dah ambil. Kan? Berapa ramai Allah dah ambil dah. Yang kecilnya, yang besarnya, yang remajanya, yang dah tuanya. Subhanallah. Semuanya meninggal kerana mempertahankan agama dan negara mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Sememangnya ujian pasti akan ada seperti mana telah disebutkan dalam hadis sahih yang mengatakan manusia yang paling berat ditimpa ujian ialah nabi-nabi. Betul ke betul? Betul ke betul? Manusia, di kalangan manusia yang paling berat ditimpa ujian adalah para nabi. Okey, para nabi. Para nabi-nabi. Kemudian itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Lepas itu, sesudah itu, menurut perbandingan demi perbandingan, dicuba seseorang menurut ukuran keagamaan. Bertambah tebal agamanya, bertambah hebat pula ujiannya. Kita nampak kan? Allah uji para ustaz-ustazah kita, ya, online ke, yang sekarang ni viral sana sini, semua tu ujian Allah Subhanahu wa taala. Hebat ujian Allah kepada mereka. Mereka difitnah, ada yang difitnah, ya, ada yang diuji. Macam mana saya nak cakap? Saya tak nak banyak-banyak cerita. Tapi yang pastinya, yang difitnah pun ada. Yang betul-betul mereka buat salah pun ada. Kan, fitnah yang tak betul lah. Maksudnya fitnah dia orang tak buat, tapi orang fitnah. Ini yang diuji, ya, dengan harta, dengan apa lagi? Ya Allah, saya tak nak sebut, nanti sahabat-sahabat terus terfikir pada orang tersebut. Saya tak mau. Okey, tak mau. Okey, tapi pastinya kita tahu kan macam mana ujian Allah bagi pada hamba-hambanya. Jangan pandang, jangan komen lebih-lebih, jangan kutuk lebih-lebih. Kita belum berada di tempat mereka, kita tak tahu. Betul tak? Kita tak ada di tempat mereka yang diuji dengan fitnah. Kita tidak ada di tempat mereka yang diuji dengan kesalahan-kesalahan. Yang sabit ke, yang tak sabit ke, yang belum sabit ke. Kita tidak diuji begitu.
So kita doakan yang terbaik. Doakan. Ya, semoga itu memberi hikmah. Ya, mendatangkan yang terbaik kepada mereka. Pastinya ujian yang Allah bagi tu ada hikmah. Pasti. Kita doa yang baik-baik, ya. Jangan prasangka, jangan tambah sudu dalam kuah tersebut. Nanti akan habis melimpah ruah. Ya, kuah pun jadi basi. Banyak no sudu, banyak no tangan yang pegang. Okey. InsyaAllah. Teruskan. Sememangnya ujian. Oh, sudah. Kita masuk kepada sekejap ya. Ini tadi apa? Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Ya, sememangnya ujian pasti akan ada seperti mana yang disebutkan dalam hadis sahih mengatakan manusia yang paling berat ditimpa ujian adalah nabi-nabi, kemudian orang-orang soleh dan seterusnya. Kan? Yang tadi kita dah baca. Lagi tebal agamanya, bertambah hebat pula ujiannya. Allahu Akbar. Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Ayat nombor 3 kita baca. Alhamdulillah. Kita doa yang baik-baik. Kita nampak mana-mana umat Islam. Ya, kita tahu dia Islam. Ya. Dan dia sedang diuji Allah dengan mungkin apa? Fitnah. Fitnah lah. Kalau belum tentu betul, dia belum tentu lagi kan. Dia jadi fitnah dulu. Kalau dah sabit betul, kita pun tak tahu. Hanya Allah Maha mengetahui. Kan? Hanya Allah Maha mengetahui sebab hukum manusia ni manusia yang buat. Ya, keadilan di muka bumi ni manusia yang buat. Yang salah mungkin betul, yang betul mungkin salah. Yang lepas mungkin salah, yang masuk mungkin betul, kita tak tahu. Kan? Macam mana tu? Ya. Kan? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya, yang pastinya semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dapat hanya memerhati, janganlah kita cerita yang pelik-pelik dah. Ya, jangan kita tambah-tambah lagi, cukup-cukuplah. Malu kita orang Islam kan? Malu kita orang Islam. Ya, cukup-cukup kita doa sendiri-sendiri sudah, jangan diulas lagi, jangan diulas lagi. Banyak sangat ni reporter tak bertauliah yang mengulas-ngulas ya kes-kes segala bagai. Elok biarlah dia diam saja. Biarlah yang berautoriti untuk mengendalikannya. Kita tak payah ceritalah. Yang dah lama, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Sudahlah tu, cukup. Ya, cukup. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Sahabat-sahabat, kalau kita mengaibkan orang, Allah akan buka aib kita nanti di sana. Sahabat-sahabat sanggup ke? Kita buka aib orang sekarang, Allah akan buka aib kita nanti. Kalau kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita nanti kat sana. So jangan buka aib orang lain. Okay? Yang sudah jangan dikorek-korek. Wallahu alam. Jom kita teruskan ayat nombor 3 nah. Kita baca ya. Alhamdulillah. Sama-sama baca. Sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Okay, apa maksud ni ayat nombor 3? We certainly tested those before them. And in this way, Allah will clearly distinguish between those who are truthful and those who are liars. Ujian dan dugaan sebagai penentu yang benar dan yang palsu. Apa maksud ayat nombor 3? Dan sesungguhnya kami siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan kerajaannya ya. Allah yang kami besar tu. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Allah tahu tak? Allah tahu. Ya, kita dalam kalangan manusia ni bolehlah sembunyi-sembunyi kan? Tapi Allah Maha mengetahui. Nanti dekat mahkamah Allah tak ada siapa yang berani nak sangkal.
Tak ada appeal dia, tak ada. Ya. Semua bukti terang dan jelas, tak ada appeal, tak ada. Ya. Tak ada peli-peli bahagian, tak ada. Okey. Teruskan kupasan ayat. Ayat nombor 3. Di awal ayat nombor 3, Allah Subhanahu Taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah Subhanahu Taala menjelaskan dalam ayat ini bahawa bukan para sahabat di Mekah itu sahaja yang dikenakan dengan ujian yang berat, tetapi kaum-kaum sebelum mereka juga telah dikenakan dengan dugaan-dugaan yang lebih besar. Kan? Ayat ini sebenarnya adalah ayat tasliyah, yakni ayat pujukan. Ayat tasliyah, pujukan. Nak memujuk Nabi dan juga sahabat-sahabat, ya, orang muslimin, ya, orang-orang beriman pada ketika mereka sedang diuji dengan kejahatan ataupun gangguan daripada orang-orang musyrikin Mekah. Apabila kita mengetahui bahawa terdapat insan lain juga yang menerima musibah senasib dengan kita, malah lebih teruk lagi, maka tentulah kita akan akan melegakan kita sedikit. Betul ke tidak? Betul tak sahabat-sahabat? Betul tak? Kita rasa macam kita ni, ya Allah, kehilangan orang yang disayang, ya Allah. Gelap dunia. Betul? Gelap dunia. Dan kita akan dipujuk oleh orang lain, tak apa. Okay? Cuba fikirkan orang yang lebih teruk daripada tu. Dia bukan hilang satu keluarga. Satu keluarga semua habis. Allah ambil terus dalam sekelip mata. Semalam ada, malam tadi ada. Dia pergi keluar beri makanan, balik habis. Rumah-rumah pun habis. Bukan seorang dia hilang. Satu keluarga, anak suami ataupun anak isteri. Kalau ada adik-beradik dalam tu, adik-beradik pun habis semua. Jadi kat mana? Kat sana. Kan? Allahu Akbar. Itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kita rasa macam kita dah hebat sangat diuji, kan? Orang lain lagi hebat, sahabat-sahabat. So jangan perasan sangat. Jangan perasan sangat kita ni hebat sangat ujian kita. Ingatlah orang-orang terdahulu. Kalau isteri diuji dengan suami yang ganas, suami yang tak pandai ambil hati lah, duk komplain lah, suami saya tak romantik lah apa. Tu tengok Asia. Ingat kembali cerita Asia, isteri Fir'aun yang beriman, tapi suami dia Fir'aun, orang yang dilaknat oleh Allah. Jahatnya bukan main. Mengaku Tuhan. Dan isteri dia meninggal ataupun mati di tangan suami dia sendiri. Hebat tak? Hebat dia punya ujian daripada kita. Suami minta bantuan, kita ada duit sikit, kan? Pandai berniaga online. Dia duduk rumah aja, pandai belajar online. Beribu-riban masuk dalam akaun. Suami kita nampak terhege-hege, ya, terkial-kial, nak membayar rumah, nak menghidupkan kita satu keluarga anak 5-6. Kita berniaga pakai kat badan kita. Beli tudung harga 1,000. Beli baju harga 2,000. Kan? Beli kasut, beli beg. Bila suami minta bantu, duit I. Ya, macam tu jawab. Allahu Akbar. Sedih dengar. Kan? Tapi duduk satu rumah. Ya Allah, di manakah kita punya bahagian sebagai seorang isteri? Ambillah peluang itu untuk bersedekah. Tengoklah Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, isteri Nabi
yang mengorban segala-galanya untuk Islam, yang membantu suami dia, punya tabah. Nampak tu? Meninggal sebagai seorang yang miskin, tak ada apa-apa dah. Allahu Akbar. Siapalah kita? Jauhnya kita daripada tu kan. Kita ni suami nak pinjam duit 100, okey bayar. Duit you, duit I. Astaghfirullahalazim. Ya. Allahu Akbar. Letih tak dengar? Letih. Itu kita lah. Tak usah cerita orang lain. Kita. Okay? Boleh? Carry on? Allahu Akbar. Kan? Kita tak tahu. Perut saya dah keruk-keruk. Sahabat-sahabat dengar tak? Mikrofon kat mana? Kat atas tak apa. Nanti dengar bunyi keruk-keruk kat perut. Okay? Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah saya masih selamat bab tu, Ustazah. Ya, kita punya ujian sikit je. Sikit sangat sahabat-sahabat dibandingkan orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi. Kita cakap gitu. Suami baru buat sikit, baru tak peduli sikit. Bila I tidak dipedulikan. Kenapa? I punya birthday dia lupa. Dia orang punya anniversary dia lupa. Tak bagi hadiah. Lah, nak bercerai pasal itu. Astaghfirullahaladzim. Hai, manusia. Kan? Kita lah. Kan? Kita lah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Kan? Tak romantik suami saya, Ustazah. Kamu sendiri pun tak romantik. Bini lah suami minta air. Buatlah sendiri. Macam mana suami tu nak romantik dengan kamu? Air pun suami buat sendiri kan? Tu saya lah tu. Kan? Saya lah tu. Kan? Janganlah minta lebih kalau kita tidak memberi lebih. Jangan harapkan lebih kalau kita tidak memberi lebih. Okay? Kalaupun kita beri lebih, jangan harap apa-apa pun. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita buat macam tu, kita ubah diri boleh. Lepas ni kita ubah lah. Kita ubahlah sikit-sikit. Jadi orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Ya? Tak boleh buat banyak, buat sikit jadilah. Dulu tak pernah buat air untuk suami, ni buat dah. Kalau suami kata, awak jangan buat air saya lah, tak sedap awak buat. Itu saya lah kena. Buat air. Awak tak sedap buat air, kata dia. Tak payahlah, biar saya buat sendiri. Okay, tak apalah, saya buat benda lain. Kita berbakti pada tempat lain. Jangan buat air. Kalau dia dah kata macam tu, awak tak payah buat air saya lah. Buat air tak sedap. Sebab saya suka buat air tawar. Kan? Tak sedap, dia kata. Tak apalah. Kita buat hak benda lain. Ya, hak benda lain yang kita boleh buat. InsyaAllah ta'ala. Isteri tak ada nak suruh buat air. Ya, manis tak serata. Okay? Macam tu lah. Tak apa, buat air sendiri, Cik Man. Tak ada masalah. Ya, belum ada isteri, maksudnya belum diuji lagi. Belum cukup diuji. Ya, suami-suami seorang lelaki yang dah ada isteri, itulah ujian besar dalam hidup dia sebenarnya. Kan? Allahu Akbar, subhanallah. Siapa-siapa yang sabar, maka dialah yang dapat. Kita niat taat kepada Allah. Ya, niat taat pada suami tu kerana Allah. Sebab Allah suruh. Cikgu awak comel. Katun tak pandai buat air, dia kata. Kan? Sebab Katun tak suka kopi tu manis-manis sangat. Kan? Memang saya buat kosong tak payah. Dia pun dah kencing manis kan. Buat apa nak gula-gula lagi, dia cakap. Ya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Zini. Okay, sila. Baik, ayat ini mana tadi? Apabila kita mengetahui, ini dah sudah kan? Kita akan rasa lega sikit kan bila kita tahu orang ada lagi teruk daripada kita. Orang tu dia uji lagi hebat daripada kita. Kita meninggal seahli keluarga seorang. Orang tu satu keluarga meninggal sekelip mata. Kita, keluarga kita yang meninggal tu dah sakit lama. Ya. Meninggal. Nangis tonggeng-tonggeng. Ya. Habis dah genap dah duniaku. Apa benda? Orang tu elok anak main-main.
Tiba-tiba habis kena BOM rumah dia habis. Hapus. Satu keluarga tinggal dia seorang sebab dia pergi keluar pergi cari makanan. Pernah dengar cerita ni? Pernah kan? Lagi hebat dia punya ujian dia. Siapalah kita sahabat-sahabat, ujian kita kecil sangat. Ya, jangan fokus pada diri sendiri. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri, kita akan rasa macam tu. Kita rasa bahasanya kita punya masalah itulah yang paling besar. Yang masalah paling besar. Ya, ditinggal dek suami, masalah paling besar tu. Kita tak nampak orang yang ada suami, yang didera oleh suami, tak nampak. Tak pernah tahu. Kita ditinggal dek suami, dah nonggeng-nonggeng. Kan? Semua tu ada hikmah. Semua tu ada hikmah. Carilah hikmah tu. Kita cari semua hikmah dalam ujian Allah kepada kita. InsyaAllah kita lebih tenang. Ya, tidaklah kita rasa kita ni sahaja yang kena. Buka minda sikit. Ya, buka minda sikit. Maka inilah yang dinamakan tasliyah, yakni pujukan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu adalah ayat-ayat tasliyah. Memujuk, ayat memujuk kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengatakan bahawa bukan nabi seorang je dapat ni. Orang dulu sebelum nabi pun lagi hebat ujian dia. Kan? Hal yang sama disebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal itu maksud ayat tadi ayat 214. Adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nabi dan orang-orang Islam, ya, segala bentuk kesengsaraan telah mereka lalui. Pernah dipencilkan, pernah dilaparkan. Ya, tak ada orang nak berniaga dengan orang Islam. Tak ada orang nak bagi makan. Tak boleh berniaga maksudnya tak boleh nak dapat makanan lah, ya, macam tu. Ya, berlapar. Apa lagi? Lari, dihalau daripada negara dia, diambil harta dia, dirampas harta dia. Ya, diambil nyawanya. Ya, dia ambil nyawa anak-anaknya, tinggal maknya je. Tinggal siapa tak, mak dia pun sama sekali. Tinggal seorang je, abang dia. Allahu Akbar. Ya, segala bagai bentuk penyiksaan. Disiksa, belum lagi disiksa. Ya, macam-macam mereka lalui. Oleh yang demikian sekiranya kita juga sedang berhadapan dengan ujian kita sekarang. Kita sekarang. Maka janganlah bersedih, jangan bersedih hati. Terimalah ia dengan sabar dan juga berlapang dada. Kalaulah tak nampak
hikmah dia, belum dapat nampak lagi hikmah yang Allah bagi kita ujian tu. Sekurang-kurangnya nampaklah Allah sedang uji kesabaran aku. Tak nampak ujian lain, itu je cerita dia. Kan? Tak nampak apa hikmah apa Allah nak bagi dengan ujian ni. Oh, Allah nak tengok aku sabar hak mana. Aku boleh sabar hak mana. Sekurang-kurangnya itu mesti ada. Ya. Jangan meletup dulu baru sabar. Tak jadi juga kan. Meletup dah, piong. Habis semua terbang dia punya topi, dia punya apa. Baru sabar. Habis ya. Impak pertama adalah kesabaran, itu adalah impak pertama. Nabi kata kan, pada impak yang pertama, sabarlah wahai kita semua. Ya, wahai Zaitun dan semua yang ada kat sini, insya-Allah, amin. Lihatlah bagaimana umat-umat terdahulu berdepan dengan ujian-ujian yang berat, sebagaimana para sahabat di Mekah yang telah disiksa dalam bentuk fizikal hingga ada yang mati disiksa. Kan? Yang kena campak dalam air panas. Ya Allah, diempap dengan batu. Macam-macam ujian. Begitu juga dengan para sahabat di Madinah yang turut menerima ujian apabila terpaksa berhadapan dengan orang Yahud yang menentang di Madinah. Mereka juga turut menerima ujian di medan perang. Orang Islam suka ke perang. Nabi suka ke perang. Nabi tak suka perang. Tapi Nabi perang sebab Allah suruh. Apabila kita membaca ayat ini, maka ingatlah tentang kesusahan dan ujian yang telah dihadapi oleh umat Islam sebelum kita. Namun, ujian-ujian tersebut tidaklah menggoncangkan iman mereka, bahkan semakin bertambah teguh, bertambah yakin dan percaya kepada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3 tadi apa? Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Melalui ujian dan dugaan dari Allah Subhanahu Wa Taala Melalui ujian dan dugaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia dapat mengetahui siapakah di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan juga yang berdusta atas nama iman. Tapi Allah tahu tak? Kalaupun Allah tak uji, Allah tahu tak, sahabat-sahabat? Kalaupun Allah tak uji, Allah tahu tak? Allah tahu tak siapa beriman, siapa tak beriman? Ya. Allah tahu. Allah uji tu untuk siapa? Untuk Allah tahu ke atau untuk menyedarkan kita? Ni kena faham nak? Kena faham nak? Ujian yang Allah bagi pada kita tu untuk Allah tahu kita ni beriman betul ke, ataupun untuk kita sedar kita ni tak cukup iman lagi? Untuk kita, kan? Untuk sedarkan kita. Allah uji untuk sedarkan kita yang lalai. Kan? Kita tak demam-demam. Kita sihat je. Tiba-tiba sihat je, lalai je. Kan? Tiba-tiba demam. Tiba-tiba kita sedar diri. Kita sedar apa? Rupanya sihat itu Allah yang kurnia. Baru kita sedar bahawa nikmat sihat tu macam mana. Kalau Allah bagi kita sakit. Kalau Allah tak bagi kita sakit, kita sedar ke sihat tu seronoknya macam mana? Kita sedar tak? Kita jalan macam biasa, badan ringan. Tiba-tiba demam. Dah kepala macam batu beratnya. Badan habis hujung-hujung, sendi-sendi semua sakit. Allah. Kan? Mengadu pada Allah. Baru kita perasan, ya Allah, selama ni aku sihat. Nikmatnya sihat. Dapat sakit baru nampak nikmatnya sihat tu. Sebelum ni tak heran pun. Makan membelasah je. Mandi. Ya, tak peduli, tak jaga kesihatan. Tiba-tiba Allah ambil sekejap kesihatan kita, baru kita tersedar. Lepas ni kena jaga lah. Kan, lepas ni kena jaga. Tak? Sedarkan kita. Allah nak sedarkan kita. Ujian tu untuk sedarkan kita. Bukan untuk Allah cari sama ada kita ni beriman ke tidak. Mu cari sendirilah. Ya, mu cari sendiri. Okay. Sekejap dia ajak saya main puzzle sekejap. Okay.
Sedar dengan tak sedar je. Yang parahnya Allah uji dah macam-macam, tak sedar-sedar lagi. Allah uji macam-macam, tak sedar-sedar lagi. Itu parah. Ya, itu parah sangat. Kena ada intervention daripada keluarga. Kan? Kadang-kadang dia sendiri tak perasan. Kena ada intervention daripada orang lain. Wallahu alam, untuk menyedarkan dia. Wallahu alam. Jom terus. Ya. So Allah uji kita bukan nak Allah nak tahu kita beriman. Allah tak tahu. Allah tahu. Allah sangat mengetahui hati kita, luar dalam kita. Tak uji kita pun Allah tahu kita beriman ke tak beriman. Kan? Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurayani, silakan. Jangan lupa share pada yang lainnya, sahabat-sahabat. Bantu Kak Tun, okay? Bantu agama Allah. Kita sama-sama share, sama-sama tap-tap like. Ya, insyaAllah ramai yang dapat manfaat daripada sesi kita pagi ni, insyaAllah. Ya. Sesungguhnya Allah Al-Alim yang sudah mengetahui apa yang ada dalam hati hamba-hambanya, sama ada mereka itu beriman atau tidak. Kan? Allah uji ke, Allah tak uji ke, Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah kita ni luar dalam. Apa yang kita bisik dalam hati kita sekarang ni pun Allah tahu. Tu sahabat-sahabat yang tengah tengok kat Tun tu, apa dalam hati tu semua Allah tahu. Okay? Kalau fikir pasal buruk pasal saya, ya, dan segala bagai. Pagi ni share cantik Ustazah, Alhamdulillah. Saya nampak 7 je halwa. Berapa share tu halwa? Berapa sharing tu halwa? Saya nampak kat sini 7 je. Okay, Alhamdulillah. Atina, terima kasih Atina. Teruskan. Kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya sudah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Betul? Masya Allah, 170. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat. Ya. Okay, teruskan tap-tap, ya. Teruskan tap-tap dan share, insya-Allah. Kita kena sedar bahawa Allah SWT sememangnya sudah tahu apa yang ada dalam hati manusia, dan kerana itu dia tidak perlu pun sebenarnya untuk memberikan ujian dan dugaan untuk tahu siapakah yang benar-benar beriman dan siapa yang bersikap palsu. Betul tak? Tadi kita dah ceritakan. Tak payah ulas panjang. Sebenarnya Allah tak perlu pun nak bagi ujian. Tapi Allah bagi juga ujian sebab apa? Sebab dia sayang pada kita. Dia tak nak kita lalai. Tapi Allah tetap berikan ujian itu untuk menentukan siapakah yang paling tinggi darjatnya di sisinya. Darjat tersebut tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh ujian yang berat. Hidup ini sememangnya penuh dengan perjuangan. Baik kita enggan ataupun senang menghadapinya. Okay? Memang penuh dengan ujian. Kan? Bangun tidur je ujian. Kan? Bangun tidur, buka mata, dah ada dah ujian. Cuma kita perasan tak perasan. Sebab kadang-kadang benda tu dah terlalu biasa sampai kita tak nampak dia sebagai ujian. Kan? Semakin tinggi tingkat kesabaran, maka tinggi pula kemenangan dan pengajaran yang akan diperoleh. Itulah sunnah Allah yang berlaku bagi umat dahulu dan sekarang. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ayat nombor 4. Sangkaan yang silap. Kita tengok sangkaan apa yang silap tu. Kita baca. Tak tahu nak minum air boleh? Tekak kering dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Buka ni dulu. Sekarang bunyi macam-macam. Sekejap ya. Kan menelan semua. Gedebuk bunyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Turun balik. Kan tak dengar pula Katun cakap kan. Okey, nombor 4. Sangkaan yang silap. Kita baca sama-sama. Ikut Katun baca pelan-pelan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Maksudnya o atau am, ya, am tu maksudnya atau.
Do the evildoers simply think that they will escape us? How wrong is their judgment? Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahawa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Surah Al-Ankabut ayat 4. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada semua umatnya. Adakah orang-orang yang membuat dosa, melakukan maksiat dan juga mengerjakan perbuatan-perbuatan durjana menyangka bahawa mereka akan dapat mengelakkan diri dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berdaya memberikan pengadilan untuk mengenakan seksa pada mereka? Itu soalan dia. Kalau ada sangkaan sedemikian rupa, sesungguhnya mereka itu telah keliru. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai kecaman kepada sejumlah tokoh musyrikin Mekah yang menganggap bahawa apa sahaja yang mereka kerjakan, tidak ada yang sanggup membalasnya. Mereka itu adalah Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Al-Aswad, Al-Ash bin Hisham, Utbah bin Rabiah, Al-Walid bin Utbah bin Abi Mu'aith, Hanzalah bin Abu Sufyan dan Al-As bin Wail. Janganlah mereka mengira bahawa dengan berbuat kejahatan mereka dapat mendahului Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak tahu ataupun tidak mengambil peduli. Sesungguhnya fikiran yang demikian ini adalah keliru dan tidak benar. Allah tak pernah lepas apa pun. Even apa tu gugurnya daun daripada pokok pun Allah, dalam pengetahuan Allah. Apalagi perangai manusia yang niatnya jahat, yang buat segala bagai kedurjanaan di muka bumi. Tidak ada satu pun perbuatan jahat yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali lagi bahawa persangkaan itu amatlah buruk sekali. Buruk sekali. Ini kerana dengan berfikir begitu, si jahat akan terus berbuat jahat dan tidak akan ingat bahawa ada Allah yang akan menghukumnya. Lama kelamaan dia akan ditulis atau dicop sebagai orang yang jahat, sama ada di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dan kejahatannya itu akan terus kekal dalam dirinya dan sukar untuk dia meninggalkan sifat jahatnya itu. Allahu Akbar, subhanallah. Kita pernah lalui kan sahabat-sahabat? Kita ni bukan orang suci, tak pernah buat dosa, betul? Kita bukan orang yang maksum, tak pernah buat dosa. Kita pernah buat dosa. Kadang-kadang dosa yang kita buat orang tahu terus. Mak kita lah selalunya kan. Okay? Ya. Kadang-kadang kita buat dosa tak ada orang pun tahu. Sampai kita besar. Nobody knows. Allah sorokkan daripada orang lain. Ada orang buat jahat sikit-sikit sampai dia buat jahat jadi penjahat. Macam tu. Allah biar je. Ada orang dia buat jahat, Allah tukar dia. Allah bagi dia satu ujian, Allah tukar dia jadi baik. Ada orang buat baik, tiba-tiba Allah tukar dia jadi jahat. Itu semua ujian. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi yang pastinya, kalau kita buat dosa dan Allah nampakkan pada kita yang itu berdosa, janganlah buat lagi. Jangan buat lagi. Kalau kita tak peduli amaran daripada Allah, buat lagi. Tertangkap, buat lagi. Allah biarkan kita nanti, na'udzubillah min dzalik, bergelumang dengan dosa tersebut sampai hujung nyawa. Nak ke macam tu? Na'udzubillah, tak mau. Jadi bersyukurlah kalau kita ni tertangkap awal. Dosa kita tu ditangkap awal.
Semoga Allah ampunkan segala dosa kita yang dah lepas-lepas. Okay. Wallahu a'lam. Teruskan ayat nombor 5. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ayat seterusnya baca nah. Sama-sama kita baca insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Whoever hopes for the meeting with Allah, let them know that Allah's appointed time is sure to come. He is the all-hearing, all-knowing. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Okay. Kupasan ayat. Pada ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa barang siapa yang mengharapkan yarju bertemuan dengannya di akhirat kelak, maka waktunya itu pasti akan datang. Kita semua akan menghadap Allah. Jangan pernah nafikan tu. Kita akan bertemu Allah kembali. Sebab tu jadikanlah itu sebagai motivasi untuk kita terus buat baik, buat kebaikan. Kita semua akan menghadap Allah. Semua akan menghadap Allah. Jadi apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, buatlah dengan taat. Buatlah dengan taat. Ya. Kita nak jawab apa nanti depan Allah kalau kita ni orang yang derhaka di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah puncak cita-cita bagi setiap orang-orang beriman dan juga beramal soleh. Bersegeralah berbuat amal kebaikan dengan bersungguh-sungguh kerana masa di dunia itu sekejap je. Sekejap je. Walaupun kita tak bertemu dengan kiamat besar, pastinya kita akan bertemu dengan kiamat kecil kita, iaitu kematian. Kan? Everybody will go through death. Whatever living things will die. Ya. Di samping itu pula, hendaklah menjauhi segala dosa dan kejahatan yang dimurkai Allah. Sesungguhnya ajal atau tempoh untuk bertemu dengan Allah itu pasti datang. Tidak diragukan lagi. Cepat atau lambat. Itu je beza dia. Jangan bertangguh berbuat kebaikan. Dekat sini apakah kebaikan yang kita boleh buat? Share lah kepada orang lain. Itu kebaikan. Itu kebaikan kan? Itu kebaikan. Dakwah. Apa yang Nabi suruh kita buat, berdakwahlah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Hari ni kita baca satu muka insya-Allah. Kan? Sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Janganlah bertangguh buat kebaikan. Buat sekarang. Buat sekarang. Jangan tangguh. Di hujung ayat yang kelima disebutkan bahawa dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau kita nak sedekah, sedekah sekarang. Jangan tangguh. Tunggulah ustazah saya dapat gaji. Tak payah. Apa yang kita ada tu, RM5 bagi kat orang macam tu. RM1 tak ada RM5, RM1 itulah sedekah pada Allah. Pada Allah. Kita sedekah pada orang itu kita punya. Kan? InsyaAllah nak cuba sebaik mungkin. Banyak aja ruang untuk kita bersedekah sekarang ni. Ya, ramai je orang susah yang boleh kita bantu. Yang nampak susah, yang tak nampak susah, yang terang-terang memang susah, bagi je lah. Tak payahlah cerita, dia ni tipu kot, ni online ni tipu. Tak payah cerita. Yang dah bagi itu bukan, kita tak payah ragu-ragu lagi dah. Kita bagi niat kerana Allah. Bukan niat nak mengayakan orang tu. Bukan niat nak menghidupkan orang tu. Bukan. Sebabnya, ya rezeki orang tu Allah yang tentukan. Hidup mati dia Allah yang tentukan. Kan? Kita hanya bagi sebab Allah suruh kita bagi. Allah suruh kita bersedekah. Nabi ajak kita bersedekah. Nabi suka bersedekah. Adakah sebab sedekah kita itu dapat menghidupkan orang? Itu bukan hak kita nak tahu.
Kan? Oh, ni kalau aku tak sedekah ni kan tak ada orang nak sedekah, mati orang ni. Tak boleh cakap macam tu. Kita sedekah sebab Allah yang suruh. Allah suka orang bersedekah. Ya. Jangan sombong sangat. Itu riak nama dia. Kalau aku dah tak bagi orang, siapa lagi nak bagi ni kan? Baik aku bagi sekarang. Jangan, tak payah macam tu. Ya. Tak kira lah kita punya sumbangan tu besar kecil. Kita buat kerana Allah suruh. Bukan sebab kita nak tolong dia hidup, makan, tak makan. Ya. Bukan. Ya, sebab kita tak mampu pun tolong dia orang. Siapa pun. Ya, dia miskin, kita terus setakat kita bagi bulan-bulan tu. Tak mampu pun kita buat apa-apa perubahan pada dia. Tapi kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah suruh kita berkongsi rezeki. Rezeki yang ada pada kita tu ada hak orang lain. So kita bagi je lah. Tak kira lah siapa. Ya, kalau orang tu nak tipu dia, itu dia punya hal lah. Kan, itu dia punya hal. Kita sudah bagi, dah buat kita punya bahagian. Boleh macam tu. Ya, jangan syakwa sangka, jangan bersangka buruk. Bagi je. Kalau tak nak bagi, diam-diam, jangan bersangka-sangka. Wallahualam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni dah lah tak nak bagi. Lepas tu pergi fitnah pula itu ini. Orang ni tipu, orang tu collect tipu, orang ni. Tak payah. Okay? Kita tak bagi dah, diam je. Tak nak bagi dah. Jangan ajak orang lain supaya tak bagi pula. Dosa besar kita nanti kalau kita salah. Okay? Jangan bertangguh buat kebaikan di hujung. Ni sudah baca. Percayalah bahawa Allah Maha mendengar apa yang dituturkan oleh hamba-hambanya. Dan Allah juga mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kepercayaan dan yang terlintas di hati seseorang di samping amalan yang dikerjakannya. Lalu Allah berikan balasan yang setimpal dengan pekerjaannya. Okay? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 6. Ayat terakhir ayat 6. Ayat terakhir untuk hari ini insyaAllah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan insya-Allah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Apa maksud dia? And whoever strive in Allah's cause only does so for their own good. Surely Allah is not in need of any of His creation. Apa maksud dia? Jihad hanyalah untuk dirinya sendiri, kan? Nikna, bila ustazah, bila kita tahu duit sedekah pada adik atau suami dalam dia main judi, boleh ke kita sedekah dengan alasan yang lain pula? Macam mana tu? Boleh ke kita sedekah dengan alasan yang lain pula? Kalau kita tahu dia tu menyalahgunakan, dia tahu ni tahu Kalau tak tahu, jangan bersangka-sangka. Jangan. Ini memang terang-terang kita tahu. Kita nampak. Dah confront pun dengan dia. Macam tu. Ni kalau sah-sah betul. Okay? Kalau tak tahu, jangan bersangka-sangka. Jangan bersangka-sangka. Tak baik. Okay? Kalau dah tahu, dah sah dia memang begitu, maka apa kita boleh buat? Jangan bagi duit. Kita bagi beras. Kita bagi lauk-lauk. Kan? Apa keperluan dia kita belikan. Jangan bagi cash. Ya, itu cara dia. Wallahualam. Itu cara untuk bantu keluarga dia. Boleh kalau bagi cash, memang cash tu pergi tempat lain gitu cara, okey? InsyaAllah buat begitu. Alhamdulillah. Jangan bersangka-sangka. Kalau nampak dekat mata, betul dia pergi main judi, kita pun dah jumpa dia main judi. Oh, ini kerja kau, aku bagi kau duit. Dah konfront dengan dia, dah pegang, dah cekik leher dia. Ya, gitu kan. Kau pandai je, aku bagi kau duit, kau pergi beli nombor heko lah. Contoh, ni dah nampak, dah terbukti. Maka kita tukarlah. Tukarlah pemberian kita tu. Kita nak bagi lagi sebab kita tahu keluarga dia memerlukan. Maka beri dalam bentuk makanan.
beri dalam bentuk makanan terus. Ini untuk keluarga lah, ahli keluarga, okey. Dan kalau dia memerlukan apa-apa, contoh dia anak dia nak pergi bayar yuran, kita bayarkan yuran tu terus kepada sekolah dan segala apa bagailah. Itu cara dia. Itu cara dia, okey, boleh. Kena kerja lebih sikit lah. Ya, kena kerja lebih sikit. Okey, boleh. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari makhluk dia tak perlu. Allah Maha Kaya. Allah tak dapat apa-apa pun daripada apa yang kita berikan. Ya, Allah tak perlu, bukan tak dapat apa-apa. Allah tak perlu pun kita punya sedekah tu. Tapi semua yang kita buat tu adalah untuk diri kita, untuk jihad untuk diri kita sendiri ni, nak berjuang dekat akhirat ni. Kita nak berjuang di negara akhirat ni. Sekaranglah masanya kita buat. Sekarang ni masa di dunia adalah tempat berikhtiar. Dunia tempat ikhtiar. Akhirat terima je. Akhirat tempat menuai. Okey. Kat dunia ni kita menanam walaupun tak nampak dia punya hasil. Tanam je, tanam. Ikhtiar usaha. Kat akhirat nanti baru kita menuai apa yang kita tanam. Kalau kita tanam bangkai lah kita dapat. Kalau kita tanam pokok, buah lah yang kita dapat. Kita tanam pokok tapi tak ada buah, tak dapat apa-apa, nampak cantik je lah. Kita tanam tak jaga, tak dapat apa, mati nanti kat sana tak dapat benda. Kita tanam, lepas tu kita pacung dia. Tak dapat apa, tak dapat hasil, tak boleh tuai. Belum masa kita dah punggah dia, dah buang dia. Tak dapat lah. Tak dapat. Ya. Tanam di dunia, tuai di akhirat. Ya, betul. Kita menanam di dunia kan. Apa yang kita buat sekarang ni sedang menanam. Menanam yang tak hidup-hidup lagi. Tak nampak-nampak lagi hasil dia. Okay. Tapi sekurang-kurangnya dalam act of menanam, badan kita sihat. Betul? Betul tak? Kita menanam menggunakan tenaga, kan? Badan kita bergerak. Walaupun hasil pokok tu tak dapat lagi, pokok tak hidup lagi, tak nampak pun daun-daun dan buah-buahnya lagi, sekurang-kurangnya pergerakan kita membuatkan diri kita sihat. Itulah kelebihan ataupun nikmat yang kita dapat sementara kita menanam sekarang. Dekat dunia menanam. Walaupun kita tanam tak nampak hasil, tetap ada hikmah, tetap ada kelebihan. Badan kita jadi sihat. Itu samsilan yang boleh saya buatkan. Alhamdulillah. Kita tanam kat dunia. Kita tuai nanti kat sana. Okey? Jangan berkira. Dan pastikan apa yang kita tanam tu akan memberi kita manfaat. Akan memberi kita manfaat di negara sana nanti. Kalau tanam, main tanam, suka hati tanam. Tanam kayu. Apa pasal tanam kayu? Tanam pokok. Tanam akar mungkin dia boleh tumbuh. Ni tanam kayu dah mati. Kayu papan pula tu mana boleh hidup. Walaupun dia asalnya kayu. Kan? Dipotong daripada pokok kayu. Tapi dah jadi papan. Enggak boleh hidup ibu-ibu, ayah-ayah, bapa-bapa. Enggak boleh hidup. So hati-hatilah untuk kita menanam tu, tanam apa. Okay? Alhamdulillah. Pastikan yang kita tanam tu akan memberi manfaat pada kita nanti di sana. Alhamdulillah, amin. InsyaAllah. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang kewajipan berjihad yang dibebankan kepada seseorang. Kata dasar daripada jihad ialah bekerja keras. Ya, bersungguh-sungguh, tidak mengenal erti penat dan lelah. Okey. Siang dan malam, petang dan pagi, berjihad agar agama ini maju. Jalan Allah ditegakkan dengan utuhnya, berkorban tenaga, harta benda, masa dan jiwa raga. Jihad ini sama ada jihad dalam melawan kemahuan nafsu, hawa nafsu, ataupun melawan musuh dalam medan peperangan. Para ulama ada membahagikan tingkat-tingkat jihad itu kepada beberapa peringkat dalam melawan pihak musuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Silakan masuk.
Terima kasih Ju. Pertama, jihad menghadapi orang kafir yang hendak merosakkan agama Islam. Kedua, jihad menghadapi syaitan iblis. Ketiga, jihad menghadapi orang-orang munafik. Dan jihad yang paling hebat ialah musuh yang ada dalam diri kita sendiri, iaitu apa? Iaitu apakah musuh yang dalam diri kita sendiri yang perlu kita berjihad? Siapakah? Apakah nama dia? Ini kalau tak kenal ni, okay, memang susahlah kita. Pada diri kita sendiri, iaitu hoi Korin. Ni banyak hantu dalam badan ni. Korin terus disebut. Siapakah yang dalam badan kita tu? Bukan siapakah, apakah? Okay. Siapa tahu yang paling tepat? Dia yang jawab nafsu. Apa yang paling tepat? Paling tepat. Apa yang paling tepat? Nafsu dah okey dah, tapi tak berapa tepat. Yang paling tepat adalah tak ingat hati, kesombongan, hawa nafsu. Ya, betul Dekna. Hawa nafsu. Kan dia bukan nafsu. Nafsu tu kadang-kadang bagus untuk kita. Nafsu untuk kan keinginan kan. Dia mesti hawa nafsu. Bila hawa nafsu tu buruk lah. Wallahualam. Itu ustaz-ustaz cakap lah. Wallahualam ya. Tapi bukan Korin. Korin tu syaitan lah kan. Ya. Syaitan iblis tu. Iblis syaitan tu. Ya. Korin katanya ya. Hawa nafsu kita lah ya. Hawa nafsu kita. Ada orang panggil Korin ya. Wallahualam. Kat tu pun tak pandai sangat. Ya. Ke hawa nafsu tu orang panggil Korin? Tidak. Hawa nafsu lah. Okay? Korin tu lain. Ya, Korin tu lain. Itu apa? Dapat daripada apa? Ya, pusaka. Dapat daripada pusaka. Ya. Allahu akbar, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Minta maaf ya kalau kata salah cakap. Okey, teruskan. Sebenarnya seseorang apa dia tadi, dan jihad yang paling hebat adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri, iaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Sebenarnya seseorang yang bersungguh-sungguh berjuang atau berjihad, yang merupakan salah satu aspek dari ungkapan kerinduan menemui Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya perjuangan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kan? Untuk diri kita sendiri berjuang untuk sebab apa? Supaya kita nanti dapat redha Allah. Dapat jumpa Allah. Okay? Dapat tuai yang baik-baik je dekat sana depan Allah nanti. Wallahualam. Faedah dan kebaikannya akan dipulangkan kembali kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Maksudnya apa? Paling ringkas, Allah tak berhajat pada kita, kepada hamba-hambanya. Allah tak berhajat langsung pada kita. Tak perlu pun kita ni. Ya. Ikut kehendak Allah lah macam mana kita nak jadi. Tapi kita sangat berhajat kepada Allah. Betul? Kita ni makhluk sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tidak betul? Cuba ngaku sikit. Cuba ngaku betul ke tak betul? Ke kita tak kisah? Betul. Kita sangat berhajat pada Allah. Kita tak mampu buat apa-apa tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlukan Allah, bukan Allah perlukan kita. Kita sembah Allah, kita solat. Adakah untuk Allah? Tak. Allah tak dapat apa-apa kebaikan daripada situ, kecuali kebaikan itu datang untuk kita. Allah suruh buat untuk diri kita sendiri. Tapi kita sombong kan? Kita sombong. Bila kaya, bila kita dah pandai segala bagai, kita sombong. Dah ramai pengikut, kita jadi sombong, lupa. Dah ramai orang ikut kita, kita jadi sombong, kita jadi lupa. Kan?
Lupa yang semua itu datang daripada Allah. Sama macam Qarun kan. Allah bagi, dia lupa. Tiba-tiba dia cakap semua tu sebab dia pandai cari rezeki. Tu dia kaya. Lupa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tak uji kita ke tahap itu. Ya, ke tahap itu. Apa terus? Kerana apa? Kerana apa sesungguhnya? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Apa dia heran sangat dengan Fir'aun punya? Allah heran ke dengan Fir'aun punya harta? No. Ayah Allah lagi kaya. Allah tu dia memiliki seluruh alam ni. Bumi, langit, semua dia punya miliki. Kita baru dapat sikit. Setakat 1 juta dalam bank. Megahnya, kepak tinggi je. Kan? Kaya sangat dah. Yang 1 bilion dalam bank, kaya sangat dah. Orang paling kaya di dunia. Tak. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada perjuangan seseorang dan tidak mendapat faedah apa-apa daripadanya. Allah tak perlu. Kan? Sesungguhnya Allah sudah sedia Maha Perkasa, Maha Berkuasa, dah sedia macam tu. Allah itu Maha Kaya dan kekayaannya adalah melebihi daripada seluruh penduduk alam. Bahkan Allah lah yang memiliki alam seluruhnya, mengurus dan mentadbir dan berbuat sesuka hatinya. Ikut Allah lah orang nak buat apa. Itu baru betul faham Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Allah buat je lah ikut apa yang Allah nak buat. Kita boleh halang? Tak boleh. Awak kita sombong sangat. Kan? Tanya pada diri kita balik. Kenapa sombong sangat pada Allah? Allah yang punya semua ni. Kita sombong pula dengan Allah. Kan? Allah tak heran pun. Ya? Kita buat ke, kita solat ke, kita tak solat, Allah tak heran pun. Tak dapat apa pun pada Allah. Tapi, kamulah yang rugi. Kamu tak ikut apa yang Allah perintah, kamulah yang rugi. Itu je cerita dia. Nak cerita macam mana lagi? Yang kita ni suka nak derhaka dengan Allah. Nak cerita macam mana lagi? Yang Allah tu maha hebat, ya? Mempunyai semua. Yang menguasai semua kita ni. Masih sombong lagi dengan Allah. Kitalah. Suruh tutup aurat tak mau. Suruh taat dengan ibu ayah tak mau. Gaduh dengan laki bini, kan? Nak semua orang dengar cakap dia je. Gitu nah. Bukan dia. Nak semua orang dengar cakap kita je. Tak mau dengar cakap orang lain. Kan? Tak boleh ditegur kita ni. Buruk perangai, kan? Allahu Akbar, subhanallah. Baik. Kita baca resolusi ayat surah Al-Qasas 85 hingga 88 dan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 6. Banyak sangat. Ya, banyak kekurangan kita ni. Ya, banyak sangat sebenarnya halwatu Zahra. Masih lagi kita buat dosa, masih lagi hati kita tak terjaga, kan? Nak kawal hati kita ni daripada berkata-kata pun kita susah. Okay? Kita susah, kan? Dah berkata baru astaghfirullahalazim, ya Allah, aku fikir tak baik pasal orang tu. Dah fikir dah. Dia tak boleh pandang orang macam tak ada apa-apa, tak boleh. Dia mesti pandang, mesti ada fikir. Lepas tu baru astaghfirullahalazim. Kan? Nampak tak? Itu pun kita tak mampu nak kawal diri kita. Ya, kita ni tak sedar kadang dalam perbuatan percakapan pun boleh jadi syirik pada Allah, betul. Ya, selalu kita lalai dan bersangka-sangka. Okey? Gitulah. Macam tu lah sahabat-sahabat. InsyaAllah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang kita baca tadi ya dapat memberikan kita sedikit peringatan untuk diri kita supaya kita jadi orang lebih baik, hamba Allah yang lebih baik.
Ya, niatkan macam tu je. Kita belajar supaya kita jadi lebih baik. Orang yang tahu nak cari redha Allah kat mana, macam mana. Wallah alam. Okay, Kak Tun mampu baca je. Okay, Kak Tun pun masih lagi belajar. Kita sama-sama baca Al-Quran, baca tafsir dia, baca dia punya tadabbur, insya-Allah. Semoga Allah bukakan kefahaman kita, insya-Allah. Kita tengok resolusi ayat surah Al-Qasas 85 hingga 18. Qasas malam kita habiskan kan, separuh daripada muka surat ni surah Al-Qasas, separuh lagi Al-Ankabut. Committed nombor 1. Apa yang kita boleh belajar? Committed dengan Al-Quran untuk makin berjaya. Guna Al-Quran. Al-Quran itu apa? Sebagai peta. Kan? Panduan. Apa lagi kita boleh cakap? Al-Quran tu sebagai peta, sebagai panduan, sebagai manual. Betul tak? Apa lagi? Sifat Al-Quran tu macam-macam. Penyembuh. Apa lagi yang Allah kata? Al-Quran tu. Sifat Quran tu. Kalamullah. Okay? InsyaAllah sahabat-sahabat. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal. Ya, pembimbing. Al-Quran itu pembimbing kita. Kalau nak pergi satu tempat yang kita tak pernah pergi sebelum ni. Kan? Kat dunia ni lah. Kita nak pergi satu tempat yang kita tak pernah pergi sebelum ni. Kita nak bulldoze saja ke? Ke kita kena cari dulu macam mana nak pergi tempat tu? Betul tak? Mesti kita bersedia. Ya? Mesti kita akan bersedia cari dulu map yang panduan kita, apa yang kita perlu bawa untuk bersedia dekat negeri tu macam mana, kita tahu tempat tu macam mana. Betul ke tak betul? Kalau kat dunia ni, contoh kita nak pergi melawat ke, contohlah yang tempat yang saya tak pernah pergi, contoh. Ni contoh je. Contoh je. Tempat yang saya tak pernah pergi, contohlah saya teringin sangat nak pergi Turki, contoh. Apa kita buat? Kita tahu kita akan nak pergi. Adakah kita beli kereta terbang atau pergi? Macam tu lah kita buat. Dia tak pernah pergi ni. Tak tahu cerita Turki tu macam mana, dia punya cuaca macam mana. Kalau kita pergi beli tiket kapal terbang tu, pergi tu bengong nama dia. Kan? Orang bengong je buat macam tu. Ya, tidak ada persediaan. Kita tak pernah pergi tempat tu. Kita nak pergi bulldoze macam tu je, mana boleh? Kan? Mesti ada persediaan. Apalagilah hari akhirat. Tak pernah pergi, tak ada manusia yang sampai ke situ. Hanya kita dapat gambaran-gambaran yang Allah bagi dalam Al-Quran. Tapi Turki tu, kita nak pergi, kita tahu kan orang pernah pergi, kita nampak gambar Turki macam mana. Sebab tu teringin nak pergi. Betul tak? Teringin macam cantik je. Pemekalik apa? Kan macam cantik je. Macam mana rupa dia, macam mana rasa dia. Macam tu. Kena study tentang negara tu kan. Nak tahu kat mana. Berapa harga dia, nak kena prepare harga dia. Duit kita cukup tak nak pergi. Kan? Kebetulan pula waktu yang kita pergi tu kena musim sejuk pula. Sesuai ke nak pergi waktu tu? Itu boleh kita kawal untuk pergi kita. Ini negara akhirat ni tak boleh kawal waktu pergi kita. Anytime you will go. Pergi Turki, ada date dah bagi tahu, dah kita boleh prepare. Okey, date ni kita terbang. Tapi nak pergi ke negeri akhirat ada date ke? Nak masuk hotel pun kena cari yang sesuai. Betul. Ni nak pergi akhirat, ada date ke? Ada flight date ke semua? Dah ada. Kita tahu kita akan pergi. Tapi tak ada date. Kita tahu kita akan berangkat ke negeri akhirat, ke negara akhirat. Tapi tak ada date yang ditetapkan. Mu ready, mu tak ready, mu jalan. Kan? Nampak tak? Sedia tak sedia, mu jalan. Kalau orang yang bijak, dia akan bersedia. Anytime kita akan berangkat. Berangkat ke negeri akhirat.
Bersedia tak? Macam orang nak pergi di panggilan haji kan? Panggilan haji. Kita tahu negeri Mekah macam mana, bersedia tak? Bersedia. Kita tahu keadaan haji macam mana, kita bersedia? Bersedia. Kita pun bersedia. Tapi kita tak tahu bila kita dapat pergi. Kan? Bila-bila akan dipanggil. So bersedialah. Duit kena sedia, ya, ilmu kena sedia, apa kena sedia. Okay? Tiba-tiba dia kata tak jadi pergi. Okay, tak apalah, bersedia lagi. Adakah kita nak buang semua tu? Persediaan kita dah. Kan? Orang sakit dah bersedia tiba-tiba tak jadi mati. Ada tak macam tu? Hidup balik. Adakah dia hidup balik tu nak buat segala bagai yang dia belum buat sebelum tu, buat benda-benda yang Allah tak suka? Tak kan? Dia masih terus berusaha untuk jadi orang baik. Kita tak sedia, sahabat-sahabat. Allah kata pergi. Dan kat sana nanti, ni bukan dekat Turki, ada guide. Ada tour guide yang tunggu kita. Nama ada dekat plakat tu kan. Dekat airport pegang. Zaitun. Mana Zaitun? Kita nampak, oh nama kita. Kita pun pergi kat dia. Dia pun bawa kita masuk dalam kereta. Pergi jalan-jalan. Ke akhirat. Siapa tunggu kita kat sana? Kita mati. Siapa tunggu kita dalam kubur? Takut tak? Berat Berat, ya Allah. Siapa tunggu kita? Ya Rab. Dan layanan kita itu bergantung kepada kesediaan kita. Betul ke tak betul? Layanan kita kat sana nanti bergantung kepada berapa bagus persediaan kita di dunia. Sama lah macam kita nak pergi Turki, kita tak bersedia apa-apa, pergi sana angkat satu baju selai sepinggang, beli tiket kapal terbang, pergi sana, duk ngangor. Persediaan tak ada, buat melalui lah sendiri. Gitu dah. Siapa yang tunggu kita dalam kubur, ikutlah amalan kita di dunia. Ya. Tu sebab saya tadi kata, ya, kalau kita pergi Turki tanpa persediaan, kurang kabut lah kita kat sana nanti kan, kat Turki tu. Ya, ini tamsilan Kak Tun saja untuk sahabat-sahabat fikirkan betul-betul. Kita ni bersedia ke tak bersedia sebenarnya? Kalau kita lalai duk sibuk harian kita. Sibuk dengan kerja harian kita, sibuk dengan dunia kita hari-hari. Okay. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Kita lah. Kita sama-sama mengingati, insya-Allah itulah gunanya kita duduk sama-sama kini. Ya, wallahu alam. Committed dengan Al-Quran untuk makin berjaya. Kita jadikan Al-Quran itu guidance kita. Ya, Allah dah letak semua dalam tu. Allah dah bagi tahu kita semua dalam tu. Apa yang akan jadi dekat sana pun ada digambarkan dalam Al-Quran. Semua dah ada dah. Cuma tak ada orang pernah pergi negara tu. Itu je beza dia. Tak ada orang pergi datang balik bagi tahu. Kalau Turki ada orang pergi datang balik, betul. Cantik. Tapi kau jaga-jaga tau. Dia kata, kat sana guna gini. Kalau kau nampak gini kau jangan. Adalah dia punya pengesahan dia. Negara akhirat belum ada lagi. Belum ada yang mati dalam kubur masuk balik beritahu kita apa jadi dalam kubur. Belum ada. Kadang amalan kita pun belum tentu Allah terima. Banyak penyakit hati, bagaimana kita nak selamat. Allahu Akbar. Ya, itulah cakap amalan hati kita lagi kan, banyaknya yang kita tak bagus lagi. Kan? Nombor 2, perjuangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perjuangkan kasih sayang Allah, iaitu Al-Quran. Perjuangkan. Al-Quran itu bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hamba dia. Ya, kepada kita lah bukti. Dia tahu kita ni akan mati, tapi Allah bagi dulu cerita semua pasal sana ni, negara yang orang tak pernah pergi ni.
Allah cerita dah, bagi amaran begitu, begini, begitu, begini. Kan? Dah bagi bayangan dah. Terang jelas bayangan dia. Mendidih air tu. Telan pohon zakum yang hancur perut kita. Kita makannya. Habis ini kita punya halkum. Allah terang semua dalam surah-surah dia. Dalam ayat Al-Quran. Betul tak? Allah tak cerita ke? Cerita. Adakah kita rasa ngeri bila baca dia? Tak cukup ngeri. Tak cukup ngeri. Sebab dia tak nampak lagi. Datangkan kengerian tu, sahabat-sahabat. Itu bukan main cerita dongeng tau. Dalam Al-Quran tu bukan cerita dongeng. Ya Allah kabarkan berkenaan dengan neraka dan syurga. Itu bukan cerita dongeng. Itu pasti kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Okay? InsyaAllah. Ya, dalam surah Al-Waqi'ah kan? Telan pokok zakum. Dibagi minum air mendidih. Hancur ni. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Terusnya nombor 3. Ya, perjuangkan kasih sayang Allah. Itu Al-Quran itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba dia. Macam kita kata tadi kan. Perjuangkanlah. Ajak orang lain baca Quran. Fahami Al-Quran. Orang faham Quran, dia tahu apa tujuan dia hidup. Kenapa dia dihantar di bumi ini? Kenapa Allah hidupkan dia? InsyaAllah. Dan bacalah. Ya, bacalah kitab-kitab tafsir. Ya, ilmu-ilmu tauhid yang digarap, ya, yang dikeluarkan oleh para ulama daripada Al-Quran untuk kita faham. Minta air sebab nak minum di neraka, Allah bagi air nanah, air panas, saya bila minum menggugur semua dah kena. Habis, ya Allah, saya tak mampu nak baca. Kan? Begitulah. Nombor 3, jangan binasakan diri dengan menghalang Al-Quran disampaikan. Jangan binasakan diri dengan menghalang Al-Quran disampaikan. Ini untuk orang-orang yang tak suka orang lain baca Quran. Ya, asyik baca Quran je. Bila nak kerja? Nanti kerja tak jadi. Okay. Ya, itu kecil lah ya. Ini bahagian-bahagian yang dekat muka buku, ya, media sosial yang tak kasih orang baca Quran, ya. Tu dia ban lah itu segala benda. Itu mu jawab lah nanti. Okay, mu jawab lah nanti. Ataupun apa, ini lebih kepada orang yang menghalang lah ya. Menghalang aktiviti Al-Quran itu disampaikan. Wallahu alam. Okay, sebenarnya dalam Al-Quran ni bila kita baca, kita kupas, kita baca terjemahan, dia akan kena pada kita sebiji. Dia akan kena pada semua walk of life. Dia akan kena pada, dia ada peringatan kepada pemimpin. Dia ada peringatan kepada siapa-siapa ketua keluarga. Dia ada peringatan kepada ketua-ketua syarikat. Dia ada peringatan pada semua orang. Dia ada peringatan untuk ketua-ketua negara yang bercekau. Dia ada semua. Menyeluruh. Semua akan kena. So, jangan marah. Ya, jangan marah Pak Ustaz. Ya, para ya, asatizah yang mengingatkan bila dibaca terjemahan, baca kupasan, macam nak ngata aku. Bukan mengata siapa-siapa. Memang mengata. Memang Allah mengata kita. Ya, kena terima hak tu. Suka, tak suka, itulah hakikat dia. Itulah perangai kita. Sebab tu kita baca Quran, macam aku je. Kan? Akulah tu. Jangan fikir orang lain. Jangan tuju kat orang lain, tak. Akulah tu. Akulah tu. Allah ingatkan aku tu. Tu hebatnya Al-Quran. Okay? So, jangan binasakan diri kita dengan menghalang Al-Quran disampaikan. Di mana-mana saja. Kita tak share tu menghalang tak? Menghalang juga tu. Ya? Kan? Tak nak lah. Nanti orang kata aku ni tunjuk pandai. Dia pun tak share. Kan? Dia pun tak share. Rugi lah. Yang itu tidak binasa tapi rugi lah kan. Tak dapat.
Okey dah, situ sahaja dah pukul 9. InsyaAllah kita sambung lagi esok. Kalau tak dapat aral, InsyaAllah ta'ala. Ampun maaf daripada Kak Tun. Ya, Kak Tun tak pandai. Kita setakat membaca apa yang kita ada dalam tangan kita yang dah digarap oleh para ilmuwan. Ya. Orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, InsyaAllah mengupas, mentadabur tafsir-tafsir daripada para pentafsir kita baca. Kan sudah dikeluarkan untuk kita. Kerja kita baca je, fahamkan. Kerja kita baca dan fahamkan. Jangan pergi tafsir sendiri-sendiri, okey? Nanti pelik-pelik jadinya. Okey? Pelik-pelik. Kita bukan ahlinya untuk mentafsir Quran. Kita bukan ahlinya untuk mentadabbur Quran. Kita baca daripada orang yang dah buat, insya-Allah, yang dah diterima oleh pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya, insya-Allah nah. Alhamdulillah. Nanti kita sambung pada muka surat seterusnya 396. Hari ni kita habis dekat berapa bulan hari ni? Hari ni 2 ke? 2 bulan. Kita berhenti dekat 2 hari bulan 10 24. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dengan muka surat yang baru. Sahabat-sahabat dapat sesuatu tak? Sahabat-sahabat dapat sesuatu tak hari ni? Ya. Kita baca satu muka hari ni, alhamdulillah. Dapat sesuatu tak hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Okey. Alhamdulillah dapat. Ya, semoga Allah bukakan kefahaman kita. Dan apa yang kita baca dapat kita amalkan. Apa yang Allah ingatkan kita tu dapat kita ingat. Dan kita amalkan sebaik-baik mungkin. Kita doa pada Allah semoga kita semua istiqamah dengan Al-Quran. Ya, semoga kita sentiasa rasa Quran itu tak cukup untuk kita lagi. Ya, terus lagi cari, insya-Allah. Okey. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang hadir, yang setia ya dengan Al-Quran. Insya-Allah kita tutup kelas kita dengan doa tilawah. Insya-Allah taala, alhamdulillah. Semoga berikan keberkatan kepada semua kita, insya-Allah, yang memulakan hari dengan baca Al-Quran, insya-Allah taala. Teguran yang Allah tegurkan kita tu kita hadam baik-baik. Jangan fikir orang lain, fikir diri kita. Allah ingatkan tu untuk kita. Ya. Jangan cakap, ni orang tu lah. Betul lah ustazah, orang tu macam tak. Orang lain tu biar dia datang. Tugas kita ajak dia datang sini baca Quran, dengar Quran, fahamkan Al-Quran. Wallahualam. Okey, itu tugas kita. Bukan tugas kita nak menilai manusia. Bila kita dah pandai, kita mula menilai manusia. Jangan. Jangan. Sebaiknya the more you know how guilty you are. The more you learn, the more you know how guilty you are towards Allah. Apa maksud dia tu? Lagi banyak kita belajar, lagi banyak ilmu yang kita tahu, lagi banyak kesalahan kita yang kita nampak kepada Allah. Faham ke? Kalau kita belajar, kita tak nampak kesalahan, kita nampak kesalahan orang je, belum habis belajar tu. Masih nampak lagi ustazah, saya masih nampak lagi bila saya dengar macam ni, saya teringat orang lain. Saya bila ustaz cakap gini, saya teringat orang lain. Yang dalam masalah tu saya tak teringat tu, itu adalah saya. Tak teringat. Maksudnya kena belajar lagi. Faham Faham, alhamdulillah. Saya pun faham, alhamdulillah. Okey, jom kita baca doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang kami dilupakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami, ya Allah, kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat. Wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca tasbih kafarah. Ampunkan dosa saya, ampunkan kesalahan saya kalau saya silap cakap ataupun bahasa yang saya gunakan tadi, ya, untuk reflect tak berapa nak menerima di akal. Minta ampun, minta maaf, itu kelemahan saya. Okey, kita baca tasbih kafarah sama-sama. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua yang ada kat sini, insya-Allah. Ke atas apa pun, semoga Allah lindungi kita daripada syirik, syirik kecil, dan semoga Allah ampunkan dosa kita dengan syirik kecil yang kita buat. Semoga Allah jauhkan, lindungkan kita daripada melakukan syirik besar. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah berjanji, kata apa? Allah bersumpah dengan masa. Sesungguhnya manusia, kita semua ni dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Okay? Bukan benda-benda pelik. Kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okay? InsyaAllah. Bersabarlah dalam kita mengajak orang. Ya, bersabarlah kita dalam kita mengajak orang kepada kebaikan. Ya, mengingatkan orang kepada kebenaran. Bersabarlah. Jangan buat sekali, buatlah berkali-kali. Selagi dia tak berubah, teruslah kita mengingatkan, teruslah kita mengajak, teruslah. Biarlah orang nak cakap kita ni macam rekod rosak, ulang-ulang benda yang sama, tak apa. Ya, yang penting kita dah lepaskan diri kita daripada tanggungjawab, iaitu menyebarkan kebaikan. Ya. Berpesan-pesan dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah ta'ala. Take care semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah murahkan, semoga Allah bagikan yang berganda-ganda lagi kepada siapa-siapa semua yang berkongsi, insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya pastinya Kak Tuan akan salurkan hadiah-hadiah yang sahabat-sahabat bagi tu kepada live yang bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza. Okay, insya-Allah kita bagi pada dia orang terus, insya-Allah. Nah, itu cara kita lah yang boleh bantu mereka, insya-Allah. Okay, baik, jumpa lagi. Take care. Selamat bersarapan. Okay, sama-sama. Terima kasih Halwatu Zahra. Norayani dekat muka buku. Siapa lagi ada? Keluarkan nama, insya-Allah. Ya. Arbaniyah. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Nur Haja Nura. Terima kasih. Alhamdulillah. Norayani, Cik Nikna, Umi Kalsum, Halwatu Zahra. Terima kasih. Seri Suri. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi nah, insya-Allah ta'ala. Atina. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Atina guna nama sendiri ke tu? Ya. Ya. Betul ke? Guna nama sendiri lah tu ke? Atina. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay. Jumpa lagi nah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akaun lama tak boleh. Oh, ya ke? Buat baru ya, tak apalah ya. Biasalah tu.
Yang dah lama tu biar je, tak ada masalah. Buat je baru. Kalau dia dah block satu, buat yang lain. Kan? Ya, insyaAllah. Jumpa lagi. Take care semuanya. Sorry, bagi saya love warna biru hari ni. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.